Aku berani cakap Mercedes GLA, CLA dan juga A-Class, bila mileage kereta korang dah sampai je 100,000 km, thermostat housing dan juga filter housing memang akan bocor. Confirm. Hari ni kita ada sebiji Mercedes A180, dia datang dengan masalah bocor coolant. Memang satu kebiasaan ataupun common issue lah untuk Mercedes model GLA, CLA dan juga A-Class. Bila mileage dah sampai 100,000 km, bocor coolant ni memang tidak dapat dielakkan. Kebiasaannya kebocoran coolant ni akan berlaku pada oil filter housing dan juga thermostat housing. Macam yang korang tengok dekat depan aku ni, kebiasaannya oil filter housing dia akan pecah pada bahagian sini dan juga untuk thermostat housing dia akan berlaku bocor pada bahagian depan ni. Sebabnya dua benda ni diperbuat daripada plastik dan bila mileage kereta korang tu dah sampai 100,000 km ke atas, benda ni memang akan bocor. So recommend kita orang dekat sini tukarlah korang punya oil filter housing dan juga thermostat housing ni pada mileage 80,000 km hingga 100,000 km. Sebab seeloknya korang tukarlah part-part plastik dekat kereta korang tu sebelum benda tu bocor. Benda ni adalah langkah untuk mengelakkan berlakunya kerosakan yang lagi teruk pada kereta korang. Jadi untuk korang dekat luar sana, jika korang ada apa-apa masalah dengan kereta kontinenter korang, boleh je datang dekat bengkel kami berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya, Transmati Autobanks.